Cawangan yang sudah beroperasi lebih kurang 100 dan cawangan yang tengah renovate dekat 70. Kita mungkin berakhir pada tahun 2025 ni dengan 350 ataupun 400 outlet lah, insya-Allah. Memang kita adalah yang terbaik lah. Okey, saya memulakan perniagaan pada tahun 2021. Sebenarnya saya adalah peminat brand Apple. Sebab tu kalau tengok semua barang saya tu barang Apple lah. Pada hari pertama saya terfikir untuk buat produk tu dengan jenama Apple. Pada hari itu juga saya isi borang TM5 untuk trademark tu. The Apple, maksud D itu adalah THE, The Apple, sebiji Apple. Dan sampai sekarang ni kita pakai nama The Apple. Sebenarnya daripada MRSM lagi, saya lebih cenderung kepada bisnes. Selepas saya grad, saya terus niaga sambilan, tapi dalam masa sama saya bekerja sebagai technician, dan kedua saya bermula dengan salesman. Dan daripada situ saya terus kembangkan bakat saya dalam bisnes. Saya buka kedai alat tulis dengan kedai peralatan komunikasi ataupun kedai telefon, kedai top up. Perniagaan kedua saya adalah kedai runcit. Pada tahun 2009 saya buka di Apple Cafe. Itu adalah permulaan pertama saya dalam bidang F&B. Dan selepas saya buka di Apple Cafe, saya buat chicken chop. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat luar biasa, dan 2012 produk saya ada di hampir semua pasaraya seluruh Semenanjung Malaysia. Waktu tu saya tidak ada kemampuan untuk kembangkan melalui restoran, tapi saya tukar ataupun saya ubah strategi saya, bawa menu ataupun produk ni ke dapur-dapur restoran ataupun dapur-dapur rumah. Maknanya waktu tu saya plan setiap rumah mesti ada produk frozen chicken chop ataupun produk lamb chop ni. Sekarang kita nak masak bubur ayam. Kita akan letak air dulu. Air ni kita akan letak 3 jam. Kita buka api, kita letak perencah dia. Dia dah bagi siap-siap. Sebungkus ni untuk sekilo. Kacau bagi dia rata. Dan rempah ni dia ada halba macam halia, macam serbuk bawang putih, macam black pepper, lepas tu gula garam. Isi ayam, ibu akan letak 5 ketul. Tak payah letaklah garam ko, gula ko, gapo ko, sebab dia sedap dah. Repah dia akan masuk dalam air. Ayam kita dah masak, kita akan toast. Kita akan masuk beras. Beras ni kita order dari Thailand. Dia dah hancur, tak payah kita rebus lama-lama kan. Kita kena buka api besar Jangan slow. Kalau slow dia hangit. Saya pada tahun 2012, 13, 14 ini saya mungkin merupakan pengeluar frozen chicken chop yang terbesar di Malaysia lah. Bila mana semua produk saya ni ada di rata-rata pasaraya, dan masa tu pasaraya kita mengamalkan sistem kredit. Sampai satu masa bayaran kredit dengan production tu tidak seiring lah. Sampai satu tahap saya dah orang kata mati modal, dan benda ni terpaksa dihentikan. Switch kepada restoran untuk produk-produk yang kering macam sos apa semua, kita orang masih teruskan lah. Waktu tu kenapa kita sering diterima oleh pihak pasaraya, sebab produk seumpama ini belum ada di pasaran, dan belum ada lagi Bumiputera yang ambil serius untuk keluarkan produk-produk macam ni lah. Hanya satu sahaja kesilapan kami tidak punya jangka ataupun nafas yang panjang dari segi modal pusingan. Sedih jugalah. Tapi tak apa, itu sebahagian daripada bisnes. Sebagai seorang usahawan, kita ada plan A, B, C sampai Z. Contohnya ayam goreng ni pada saya tak ada tabu. Tak ada maknanya kekangan ataupun larangan pelbagai bangsa agama. Mana dia pasaran dia sangat terbuka luas. Tahun 2009 kita orang buat ayam goreng ni
belajar bukan setakat resepi, tapi belajar memahami pasaran, apa kekuatan di sebalik ayam goreng. Keadaan sekarang ni jauh lebih berbeza pada waktu permulaan kita buka. Maknanya daripada seorang yang tak tahu apa-apa kepada seorang yang lebih matang memahami pasaran. Menu kedua, mashed potato kita akan letak sebut dia 1 gelas di apple. Lepas tu air 3, sukatan sama. 1, 2, 3. Lepas tu kita akan kacau dia, bagi dia sebati. Jangan buka api lagi. Kacau-kacau dia bagi sebati, takut berketun. Lepas tu buka api, kita akan masuk sambil kacau. Bagi habis 1 tin. Kita taruh susu ni nak bagi lemak, lagi berkerim. Kalau kita selalu kacau ni bolehlah. Api deras-deras. Kalau kita tinggal tu tak boleh. Kalau dia hangit kat, terus kena buang. Resepi pada 2009 tu kita bermula tu adalah resepi biasalah, kita beli tepung seberguna, kita salut kita goreng. Tak ada perubahan, tak ada penambahan apa-apalah. Cuma selepas satu masa kita buat tepung sendiri yang mana resepi terkini ni ada sehingga 13 rempah ataupun herbs yang kata istimewa dan terpilih. Kita rasa kita kena ada satu image rasa tersendiri. Saya ingat dah berpuluh-puluh orang kita jemput untuk buat food testing ataupun test ayam goreng ni. Bila majoriti 97-98% kata benda ni luluh, baru kita start buka. Maknanya resepi yang terbaik yang pernah kita buat. Alhamdulillah 2024 adalah tempoh kita dapat resepi yang terbaik, yang paling okey. Dan 2024 tu juga adalah tarikh ataupun tempoh waktu di mana ruang terbuka luas dikala brand-brand gegasi menghadapi satu tempoh masa yang tak berapa cantik, tak berapa okey, tak berapa baik. Jadi itu adalah kelebihanlah kepada kami peniaga ataupun pengusaha tempatan. Kita nak goreng ayam dulu. Satu dapur 30 ketul . Lepas pada kita basuh, kita akan perak. Lepas pada kita perak-perak belakang, kita akan simpan dalam frozen. Untuk semalam ni. Esok okay, baru kita goreng pulak. Ni semalam ni dah ni. Perapai ni dia datang pada kilo. Perapai, lepas tu susu, bawang, dia sini lah. Lepas tu kita perak lah. Siapa si ada. Rasa masing, rasa cukup rasa lah. Kalau tak cukup, tak semalam nanti tak sedap mana lah. Ni salut step pertama dia. Kita akan gaul. Lepas tu kita akan masukkan dalam agar ni. So kita kena rendam. Fungsi rendam ni kita nak suruh jadi keting. Jadi nampak comel lah air tu. Ni air batu. Dia campur dengan air batu. Air sejuk. So kita akan tambah tepung baru. So kita gaul. Macam tadi juga. Salutan kedua ni untuk bagi yang nampak comel, bagi keting. Lepas salutan kedua dia jadi batuk keting ini. Ini untuk bila ketuk, bila kita ketuk ini untuk bagi tepung turun. Bagi tak tebal lah. Lepas pada kita ketuk ni terus masuk ke dalam ni, kita goreng lalu dengan suhu 175 selama 10 minit. Anggaran air boleh goreng satu dapur ni dalam 30 ketul. Selain pada air, kita boleh goreng dalam tepung sama, chicken tender lah. Chicken tender dengan air cikecok. Chicken tender ni kita tak kira berapa ketul pun, kita bakar goreng lah. Chicken tender ni dia isi air hak ke ada. Chicken tender ni menu baru buat yang dia pada Fried Chicken Semalam ni. Baca hai tepung masih sama, perak pun sama juga. Chicken tender ni memang isi semata-mata, tak ada kulit ke apa, isi lah. Prosesnya sama ya. Kita akan bakar tepung baru juga, lepas tu kita akan gaul sampai keting, sampai dia jadi menarik. Chicken tender ni dia lembut, dia tak kerah. Biasa isi kerah tapi dia lembut, dia juicy. Sedap lah akhir tu. Tapi sama juga kita akan ketuk supaya jadi keting. Lepas tu terus masuk dalam fryer lah selama 3 minit ke 4 minit untuk chicken tender. Cara letak air tu kita bagi tercelup dulu, 3 minit baru kita lepas. Kalau kita terus lepas, dia akan mercik minyak dengan kita. Dengan 5 minit ni kita akan gaul Kasi bagi air ni rapat bawah, kasi bagi hangit lah. Apabila 10 minit kita akan akak. Kita akan sejak dulu minyak. Baru kita masuk ke dalam bekas. Nak tahu yang masak ni, kita set masa dah 10 minit, memang 10 minit. Sekarang kita nak akak chicken tender. Hot goreng tadi lah, selama 4 minit tadi. Cara sama juga. Kita akan sejak,
So kita akan masuk dari bekas. Dia ada dua. Habanero dengan chicken tender regular. Regular tu kita akan dapat sos cheese dengan sos garlic. Kalau habanero kita akan dapat sos habanero, sos cheese dengan sos garlic. Itulah perbezaan dia. Habanero tu dia macam sos Korea tapi tak sama. Rasa dia tu pedas-pedas manis manis gitulah. Kepada semua yang menonton ni, bolehlah mari try di mana cara-caranya dia fried chicken di Malaysia ni. Semua menu ada di balik-balik yang tersedia. Kelebihan kami adalah cita rasa ataupun rasa kami okey dan sangat sedap lah. Kita memang pakai ingredient yang berkualiti. Tapi dalam masa sama, kita jual ayam goreng tu pada harga yang sangat berpatutan. Produk dengan harga yang sangat berpatutan, insya-Allah memang kita adalah yang terbaik lah. Cawangan yang sudah beroperasi lebih kurang 100 dan cawangan yang tengah renovate yang akan beroperasi ni ada dalam dekat 70 dan ada lebih kurang dalam 100 lebih lagi yang memang sudah tersedia lah. Kalau ikut kepada momentum, sebenarnya kalau tengok kepada permintaan tu, kita mungkin berakhir pada tahun 2025 ni dengan 350 ataupun 400 outlet lah. Ayam kita satu ekor potong 9. 200 ekor kali 9 maknanya antara paling banyak saya dengar adalah 1,800 ketul lah sehari. Kalau pembukaan lagi banyak lah. Kalau kita dulu hampir 400 ekor. Sebab masa tu ada promotion lah. Dan setakat ni saya rasa antara paling besar jualan lebih kurang dalam 300 lebih dekat 400 ekor sehari. Kalau 400 kali 9 dalam 3,000 ketul lebih lah. Sehari tu yang paling besar lah. Kita nak ayam kita dikenali sebagai ayam goreng yang crunchy di luar dan juicy di dalam. Itu adalah harapan kita dan alhamdulillah harapan kita pada keadaan sekarang pada saya ia sudah tercapai lah. Dan rata-rata pelanggan di seluruh Semenanjung Malaysia mengakui bahawasanya ayam goreng kita memang crunchy di luar dan juicy di dalam. Sekarang kita akan masak nasi butter. Orang Kelantan royak nasi ayam. Okey, kita akan masuk minyak. Bahan dia ni 3 sekawan, kayu manis, buah pelaga, bunga lawan. So kita letak. Yang bahan blend ni 20 ulas bawang putih, besar tapak tangan halia, 3 batang serai. Masuk 1 ketul isi ayam. Kita akan masuk daun pandan. Tumis dia ni sampai cair butter. Lepas tu ayam ni masak lah. Lepas tu kita ambil setengah kilo margarine. Agak-agak lah letak setengah kilo. Margarine ni kalau lagi banyak lagi sedap, lagi creamy. Kita akan letak perasa dia 7 sudu garam, 7 sudu gula, 7 sudu chicken stock. Lepas tu sedikit serbuk kunyit. Lepas tu kita akan letak air bilasan blender. Lepas tu kita letak minyak bijan lah. Minyak bijan ni kena ada kat rumah. Sebab dia sedap sangat-sangat minyak bijan ni. Yang ni senang, simple, bahan dia pun murah. Boleh tahan lama. Kita tak membazir lah. Tak membazir. Kalau kita buat nasi ayam ni 2-3 hari memang tak basi. Air ni dah masak. Kita ambil air ni pergi letak dalam beras ni. Ukuran dia sama banyak. Nasi dengan beras. Bubur ayam. Rasa sedap. Tak ada lah rasa macam McD ke apa, tak ada lain. Rasa dia macam lain lagi. Nasi dia macam ada rasa macam lada hitam sikit. Panas. Okey lah untuk yang diet. Okey lah. Rasa makanan pertama kali datang, lepas tu order ayam goreng. Memang rasa dia memang best sangat. Dengan rangupnya, macam tu lah sedap sangat. Rasa dia pun macam, nak cakap pedas tu tak ada pedas sangat. Macam biasa, tapi bagi cita rasa saya untuk orang yang maksudnya kanak-kanak, okey bolehlah cuba makan. Harga dia murah, RM5 lebih. Jadi berbaloi sangat. Tak rugi. Boleh datang sini. Yang diet pun ada menu diet dia. Kalau nak ikutkan pendapat akak tu memang rekomen sangatlah. Nah, ni ibu nak ajar nasi lemak. Nasi lemak ni semua orang boleh buat kan. 1 mangkuk beras, 2 mangkuk air kita kena letak. Kali dengan santan. Jangan buka api dulu, kita letak santan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sudu halia dicincang 1 sudu penih bawang putih,
Lepas tu 3 helai daun pandan, 3 sudu makan, minyak masak. Naik lemak dia. Lemak dia akan terbuka kalau kita letak minyak. Ni je perasa dia. 1 mangkuk ni 2 garam, 4 gula, 1 chicken stock. Tu sahaja. Jangan bergelegak lama-lama. Takut dia berketul, tak sedap pula. Kena video naik wak macam tu je. Lepas dia sebati, kita tengok dia dah hancur semua kan. Tutup api lah. Kita akan letak dalam beras. Ni kita akan gaul bagi sebati. Untuk nasi lemak ni lebih kurang proses dia tu dalam 20 minit lah. Sama juga dengan nasi ayam. Kita masuk semua bacuhan air ni dalam tu. Kita ukur sama banyak. Kita kacau sebati 20 minit. Awal kita kacau pula. Nak bagi warna dia sebati. Sekarang kita dalam proses untuk mendapatkan lesen franchise daripada Kuskop. Saya harap dan saya jangkakan bahawa saya dalam tempoh 2-3 tahun diizinkan Allah kita akan dapat lesen tu, dan plan kita akan buat tawaran kepada mana-mana rakan niaga kita yang sedia ada, yang masih ada lagi mungkin untuk 3 tahun ke depan. Kita akan offer mereka untuk convert daripada perlesenan ataupun rakan niaga ni kepada franchise penuh lah, yang mana banyak kelebihan yang kita akan dapat daripada franchise. Dan of course kita punya facility, kita punya outlet akan mencapai satu tahap yang sangat sempurna dan sangat hebat. Maknanya di sebalik customer dapat rasa ayam goreng yang okey dengan harga yang lebih berpatutan, maknanya customer juga dalam masa sama dapat menikmati ayam goreng di dalam satu outlet yang boleh dikatakan sempurna. Bila kita dapat lesen franchise itu, memang kita daripada awal lagi melihat kepada pasaran luar negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Sekiranya waktu tu market Malaysia pun sudah kita tembusi Sabah Sarawak, pada waktu tu insya-Allah yang pertamanya akan ke Indonesia. Okay, kepada semua rakyat Malaysia, terutama yang berada di Semenanjung Malaysia, boleh ke semua outlet-outlet kami di seluruh Malaysia, ataupun lebih tepat semua daerah di seluruh Malaysia memang kami ada outlet. Sekarang ni kita orang ada lebih daripada 100 outlet, dan mungkin tak lama lagi mencapai 200 outlet. Di mana-mana saja anda berada, anda boleh akses kepada outlet-outlet kami. Dan untuk capaian yang lebih pantas ataupun untuk maklumat yang lebih lanjut, sila ke dafc.com.my. Kat dalam tu ada pelbagai maklumat seperti menu, alamat lengkap setiap outlet, dan juga info berkaitan dengan rakan niaga. Kita 3 menu yang paling laris dekat di Apple Fried Chicken adalah, yang pertama of course ayam goreng, yang kedua chicken tenders, dan yang ketiga adalah nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek ni kita makan dengan ayam goreng di Apple Fried Chicken yang diadun dengan 13 jenis rempah terpilih dan istimewa. Waktu operasi semua kedai tak sama, tapi kebanyakannya paling tidak pukul 1 hingga pukul 10 tu hampir pasti semua outlet memang waktu tu lah. Boleh pergi kepada website, dia ada waktu operasi untuk setiap outlet tu ada dalam website kita lah. Facebook rasmi kita di Apple Fried Chicken HQ, untuk TikTok pun nama sama, untuk Instagram pun nama sama.